Jadi selama 15-16 tahun saya ada dalam pengajuran acara ni. Jadi bila Patah Hati Universe datang kepada kita untuk propose dengan kita Daki, konsert Daki ni, bagi pihak kami memang mengalu-alukan lah, sebab kita memang tahu Daki ni punya followers macam mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana sudi datang bersama di Panggung Bangsawan Melaka. Terlebih dahulu saya ingin kenalkan Panggung Bangsawan ini merupakan KT lama yang telah dijenamakan barulah. Dulu kalau orang tahu KT ni merupakan panggung wayang, dan sekarang ni dijenamakan sebagai panggung boleh datang ke sini. Cuma nak claim macam Istana Budaya tak boleh lah. Mungkin kita boleh cakap sebagai macam mini kot. Mini Istana Budaya lah. Istana Budaya dia besar. Lepas tu dia pun bertaraf antarabangsa. Melaka ni kita nak jadikan Panggung Bangsawan ni panggung macam mini lah. Macam saya cakap, kita nak tengok live performance, kita kena pergi jauh. Tapi dengan adanya Panggung Bangsawan ni, yang ada sekitar dalam Melaka dan luar Melaka, kalau nak berjalan ke, nak bercuti ke, adalah tempat untuk tengok hiburan. Konsert ni 2 bulan 8 nak buat dekat Panggung Bangsawan. So target kita lah dalam 1,200 orang. So kita ada kategori lah dalam tiket standing, seaters lah. So kita dah ada buat poster untuk harga beli tiket. So 30 hari bulan 5 ni kita dah open untuk sale lah tiket semua. So saya cadangkan warga Melaka, India lah, warga India beli tiket ni, support lah. So support. Untuk yang Daki ni agak special di Panggung Bangsawan. Kita pun memang sangat berterima kasih kepada Patah Hati Universe kerana membawa program ni ke Panggung Bangsawan, sebab ini merupakan julung-julung kali program Daki ni diadakan di panggung lah, dengan kapasiti yang ramai. Tiket harga daripada 59 standing. So seaters 79 and 89. 79, 89 duduk Yes, duduk. Tujuan konsert ni apa? Tujuan konsert ni kita memang mengumpul dana untuk charity dan mempromosikan tourism Melaka. Dan kita punya production ada kan, so Patah Hati Universe lah. Dia baru saja habis Teater Samurah 3 hari pada 23 hingga 25 hari bulan hari itu, dan tetamu kehormat yang telah hadir pada hari Ahad yang lepas adalah Yang di-Pertua Negeri Melaka. Teater Samurah. Samurah ni berkisahkan 3 pahlawan wanita, Tun Teja, Tun Fudu dengan Tun Fatimah. Dan coming ni kita ada hari Sabtu ni kita ada tinta runtuhan bila keris berdenting. Itu lebih kepada berpuisi sambil ada persembahan silat lah, sangat unik lah. Sebab ramai, kalau Daki dia memang ramai akan datang. Sebab setiap minggu dia ni memang ada show je sekarang. JB, yes. Expo ke. Ada banyak expo. Maknanya ini luar negara, Australia. Kira kalau Malaysia first concert dia ke? Ya, first concert yang berbayar. Yang betul punya konsert. Yes. Sebab tu kita ada lukisan mural. Lukisan mural kat sebelah ni kita menggunakan dana ataupun peruntukan daripada Chess Warisan.
Kalau kawasan ni bukan kawasan UNESCO, Tak boleh. tak akan dapat. Perlukan kerjasama daripada IPTA, IPTS ataupun mana-mana persatuan NGO yang mengkhusus kepada seni budaya untuk datang ke Panggung Bangsawan. Kita boleh berbincang dan boleh menjalankan kerjasama yang baik untuk mengimarahkan Panggung Bangsawan. Datanglah. Santis ni lagu bukan lagu India aje, lagu yang baru-baru ni, lagu Emelina tu. Zubir, jangan cakap lah, Zubir baru-baru ni tengah viral yang lagu macam-macam tu. So banyak orang Melayu, Cina pun dah viralkan lagu dia. TikTok yang kita letak pun boleh views million. First time lah collab. Zubir first time lah. Sebab Zubir ni dah bukan daripada nyanyi lagu ke tak ada. Sebelum ni ada gendang India pun orang nyanyi dia punya lagu dah FIP sangat. So Zubir bukan setakat lelaki saja, kita banyak lagi program-program yang menarik dan bakal juga dianjurkan di luar daripada Panggung Bangsawan. Memang kita nak highlight lah main our production dan MM Club. Memang sangat kita boleh, sebab tim kita sebelum ni banyak buat charity apa, tapi event ni memang kita boleh buat. So kita nak fokus macam media semua viralkan ni, so lagi ramai boleh beli tiket, datang support. வணக்கம் மக்களே, வாங்க மறந்துடாதீங்க, கண்டிப்பா உங்க டிக்கெட்டை கண்டிப்பா வாங்குங்க. நிறைய இடத்துல நம்ம விற்கிறோம். நம்ம லசோல் வெப்சைட் டிக்கெட்ஸில் நீங்கள் போனீங்கன்னா எல்லாமே நீங்கள் பார்க்கலாம். ஸோ 2ஆம் தேதி 8ஆம் மாதம் மறந்துடாதீங்க, வாங்க. கண்டிப்பாக மக்கள் அனைவரும் கண்டிப்பாக வந்து எங்களுக்கு ஆதரவு கொடுங்க. நம்ம டாக்கி அண்ணனுக்காண்டி சந்தேஷ் சுபேகான் 3 பேரும் ஒன்றா சேர்ந்து நம்ம கான்சர்ட் வைக்கிறோம். வாங்க மக்களே, நன்றி, வணக்கம்.